Kau pernah mimpi tak nak naik motor terbang macam dalam filem Star Wars? Jepun sebenarnya dah buat dah pun. Nama dia Hoverbike X Turismo. Bunyi pun dah macam futuristik. Motor ni bukan main-main tau. Berat dia 300 kg and dia boleh terbang secepat 100 km per jam. And lepas tu dia boleh stay 30 minit dekat udara. Dengar macam, wow, masa depan dah sampai weh. Tapi masalahnya kat Malaysia ni kau nak buat U-turn pun susah. And motor terbang ni tadi datang dengan tag harga 3.6 juta ringgit tau. Aku ulang 3/6 juta. And nak lagi best, hoverbike ni pun tak boleh nak terbang sesuka hati pun. Dia macam adalah kawasan khas dia untuk dia terbang. Dah macam kau beli Ferrari tapi cuma boleh pusing-pusing dalam kawasan rumah je. And akhirnya awal tahun 2024 dulu, syarikat tu pun bankrupt. Mimpi masa depan kita pun terkubur. Tapi honestly, respect lah kan. At least diorang berani try benda gila tau. Macam Wright Brothers dulu. Orang gelakkan diorang. Orang siap kecam. Last satu dunia dapat naik kapal terbang. So sekarang persoalannya ialah, siapa pula yang nak sambung perjuangan motor terbang ni? Sebab aku rasa manusia ni memang suka buat benda pelik dulu. Baru dunia ikut.